Ada fikir tau macam nak paitau ke apa ni game nak paitau Brozan ke apa fikir tak nak. Kita tak ada bikin ni macam paitau orang tu lah. Betul. Tak ada bikin ni macam game paitau orang kan, takut Brozan dah tunggu lama. Saya cakap alamak. Saya cakap Brozan jangan keluar dulu Brozan, tunggu sampai saya main telefon. Macam gitu main benda kan. Tapi kita tetap pasal apa tau. Kita fikirkan korang dah tunggu kan. Tadi petang pun saya dah buat live. Ada yang dah penau lah. So nak cancel pun macam tak berapa best sangat. Tak steady lah orang cakap kan. Betul tak? So korang kat dalam sini nombor ada kat atas ni. Kalau korang nak support, by all means kat sini Okay, nombor kat sini. sekarang berapa orang Brozan tengah tengok? 266. Tak nak guys, saya nak simple je. Naik 500 dulu. Sharekan saya seberapa banyak boleh share. Saya akan masuk lah guys. Apa terjadi pada malam ni saya dah bilang dengan apa-apa lah. Apa-apa Saya dah fikir either saya lari. Alamak, belum start lagi dah start. Dia dah start main baling-baling Keseraman dia dah mula mendatang guys. Okay guys. Okay, lagi satu saya nak ceritakan satu benda yang terjadi yang agak-agak untuk bukan saya, untuk Brozan dan semua paranormal yang berada di dalam negeri atau luar negeri. Tak kira anda berada di mana pun, hati-hati. Cuaca sekarang hujan. Okay, cuaca sekarang heavy rain. Nampak? Pakai dulu. Takut pasar nanti Brozan ni. Okay, cuaca panas. Takut apa tahu, hujan, panas, okey. Hati-hati kalau bikin meronda ke kampung sini pasal apa, kat mana-mana pun. Takut pokok tumbang guys. Semalam is reality dekat depan rumah saya tu, saya tengah duduk, tengah relax, santai. Tiba-tiba dengar macam orang campak pasir. Kau besar pokok tau jatuh Hati-hati pada Serius semua. Serius sumpah. Depan rumah? Tempat pergi sana. Alamak, biasa pokok pisang so tak ada lagi guys. Bukan, ni tak ada kena jauh sikit daripada pokok pisang. Jauh sikit Jadi korang hati-hati kepada semua yang bikin hunting macam saya. Saya nak betul hari ni saya nak pasang jaring. Nak tangkap jambul. Kat sini ada jambul banyak orang cakap. Sini banyak Banyak jambul. Tapi sebelum tangkap jambul kita tangkap nenek dulu lah. Tak apa. Biar nenek tu kita tak mau ingat apa-apa. Tentang nenek tu kita relaxkan nenek tu dulu je. Tapi malam ni macam mana? Wow, betul tak betul tempat ni nak duduk ni sekarang? Okey, saya memang betul lah. Saya request dengan Brozan. Saya cakap, Brozan, saya tak nak duduk tempat yang scary. I don't want that place. Saya nak ambil tu kerusi yang duduk tu. Okay. Saya nak duduk kat pokok sebelah belakang sikit. Itu tempat yang saya rasa macam memanggil lah. Betul. Tetapi apa-apa terjadi, korang tolong saya handphone saya dah tak ada, dah mati. Saya tak tahu Brozan ada handphone ke tak ada. Walkie-talkie. Malam ni ada walkie-talkie. Malam ni ada walkie-talkie Guys, kepala otak, walkie-talkie pun tak boleh tolong lah. Siap. Guys, korang tolong share lagi 450. Sekarang korang kasih share lagi, kasih naik lagi guys. Walkie-talkie dia cakap. Walkie-talkie jadi lah. Walkie-talkie pun tak boleh tolong. Siap. Tak boleh tolong Guys, korang nak tengok Bob duduk tak guys malam ni? Kalau korang nak tengok, korang tolong saya share. Kalau tak ada, kita jalan aja Bob tak payah duduk Bob kalau orang tak share kan. Betul. Tak payah duduk lah. Kita jalan-jalan pun okey lah kan. Jalan-jalan je lah. Kalau korang tak nak share, kita just jalan-jalan je lah. So malam ni kita nak bikin yang terbaik guys. Pasal 2.0 kita mesti be better than last week punya live lah kan. So kita mengharapkan korang yang kat sini tolong kita. Dia dah tak sabar guys. Kau nampak dia dah tak sabar. Dia dah tak sabar guys. Dia nak jalan juga kat dalam So korang dah ready guys. Kalau korang kasih kita 600 viewers saya dengan Bob terus jalan masuk. Pasal waktu pun dah lambat. Aku tak nak korang tunggu lama sangat. Korang just tolong aku share. Orang lagi suka lah Brozan. Pasal ni Friday night. Ya, betul. It's Friday night. OMG TGIF. Tak OMG TGIF. Oh my god. It's TGIF man. TGIF tau. Orang semua sibuk kat clubbing, terkinja-kinja, tergini-gini. Saya kat hutan guys. Tengok, kau fikirkan lah. Demi korang tau. Brozan channel punya supporters tau. Alamak guys, jangan kasih malu guys. Nombor kat atas. Macam mana Bob? Diorang kalau nak tengok macam mana? Guys, nak cakap pun paiseh. Betul tak? Betul. Kita pun, saya pun tak ada minta aku nak naik walk 3,000 pun tak ada. Betul. Korang top up kat atas tu 5 ketul ke 10 ketul ke pun duit happy bro. Datang sini naik taksi $24 bro. Okay, $24. Balik lagi $25 letak lah. Midnight charge lagi Pergi balik $50 setakat nak entertain korang semua. Ini automatik kan?
Tapi malam ni walkie-talkie pun tak akan boleh tolong dia guys. Malam ni kita tengok macam mana lah. Seram tau. Tak, bukan cakap seram lah. Saya nak tengok berapa ramai orang ada kat sini sekarang ni. Berapa ramai orang Brozan tengah tengok? Sekarang ada 550 orang. 550 orang. Share lagi kan. Come on. Share lagi. Tap screen. Share. Tap screen. Heart me button. Korang picit heart me button tu, korang boleh melambungkan Betul. Dah boleh melambungkan dia. Heart me button nak kena picit kan. Nak Betul. kena picit tu heart me button 580. Okay guys, kasih naik 600 lah. 600 kita guys, jalan hari lah. ni kira ibarat aku bikin ni walk untuk korang ni is puasa punya. Puasa? Puasa punya. Pasal tak makan lah kira. Tak makan, tak minum air, daripada kerja rushing sana, kena call sini call, sana call, sini call. Habis orang fitnah saya lagi tadi, settlekan tu kes fitnah. Macam-macam tu guys. Main hidup ni kena Kes macam-macam. Fitnah apa ni? Adalah orang fitnah Ada, saya kan. Tak apalah, bagi saya. Tapi dah buat conference call tadi. Buat conference call dia jam. Saya cakap, mana kau bilang dengan dia ni macam-macam cerita yang tak ada. Sekarang aku nak dengar cerita ni, kau keluarkan. Minta maaf lah, gini lah. Saya cakap, buat apa kau nak bikin benda yang cerita yang tak ada? Boleh jadi kaya ke apa? Pasal lah. Betul tak? Betul. Orang kalau terpedaya, orang dengar dia punya pihak je, saya ni akan jadi buruk. Betul. Jadi dalam kehidupan kita ni, jangan dengar satu pihak. Jangan dengar dua pihak. Kalau dapat 3-4 pihak lagi baik. Itu important the quote of the day. Don't listen to 1 years. You must listen to 2 years. One mouth. Yes. Yes Kau dengar satu telinga, dua sebelah main telinga pun kau nak kena dengar dari satu pihak. Faham tak? Okey? Okey, sekarang dah 600 buat macam? 600. 600. 600 kita bawa ke depan sikit je. Depan sikit je. Okey. Okey guys, kita akan jalan pelan-pelan sikit. Okey, macam mana Bob cakap. Malam ni kita akan cari tempat yang mana Bob nak duduk tu. Okey. Dan kita akan bawa korang untuk menyaksikan gangguan apa yang ada, ataupun mungkin malam ni Bob pengsan ke, apa-apa yang terjadi tu korang lihat dan nilaikan sendirilah Hari dia form lah guys hari. Korang form sikit lah guys. Korang kasih form sikit lah. Sup. Hup. Ini ada macam makan terlebih. Tapi dia belum makan guys. Dia belum makan. Korang share lagi guys, share lagi. Bukan senang guys nak dapat Bob sengit jalan naik walk. Tempat yang tuari tu mana Bob? Ni lah. Sini. Ini dulunya salah satu 600 view kan? Betul. Saya belanja sampai sini je. Sampai sini je. Okey, Sini stop. je. Tak boleh jauh lagi. Sini je guys. 670 viewers. Tu apa je? Bob. Tak, kejap. Lain macam saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, korang tolong share lagi guys. Share lagi. Wait! Bob, relax Bob. Degil lah ni. Ini macam berani cara ni. Meremang Brozan. Serius lah? Tengok. Guys, korang tengok guys. Dah start rasa Nampak? Dah start rasa 680 guys. Come on, share lagi. Bob, yang hari tu Bob duduk sini kan? Okey. Malam ni mana Bob rasa nak duduk? Tempat yang saya tengok ah. Jauh lagi tak kat sini? Dari sini? Jauh jugalah. Okay guys. Hui. Okay. Takkan aku punya bulu roma boleh naik suka-suka hati kan? Betul. Betul tak? Ini hukum akal. Betul tak? Takkan bulu roma kita ni, bulu tengkuk kita boleh naik suka-suka hati kita. Jadi korang gunakan kepala otak korang lah. Nak terberak tak? Nak terberak dia cakap Siapa? Orang komen nak terberak apa Bob? Bulu roma naik macam itu. Taklah. Energi dia lain macam guys. Tapi aku rasa malam ni Bob, Brozan keluar juga. Bob kena duduk sini, Brozan akan keluar.
Bosan tak Terpulang boleh lah. duduk 2 orang dengan Bob kat sini. Terpulang. Kalau bosan nak keluar-keluar lah kan. Apa je jadi Tak ada apa malam tempat ni. mana yang nak pergi ni? Tak ada. Belum cukup orang ke dah cukup orang? Guys, korang tolong share lagi lah guys. Tolong share lagi. Dah Share cukup lagi. umur ke belum? Share lagi guys, share lagi. Dah cukup umur ke belum ni semua? 700. 713. Alah, kentut cukup rebus power saja. Kentut rebus saja. Bob makan mi soto 700 guys. Apalah kentut rebus macam ni nak tengok aku duduk kat tempat-tempat bulu roma naik, kentut rebus 700. Musibah, kasih malu lah Brozan Channel lah. Apa saja guys, je. tolong lah guys. Tolong lah. Jangan kasih malu lah Betul-betul guys. kentut rebus lah korang ni. Bob pergi depan lah Bob. Bob pergi depan, jangan tengok sini ya Bob. Pleasure lah saya. Betul-betul kentut rebus lah korang. Share lagi guys, share lagi. Jangan kasih malu lah guys. Kasih share lagi. Sekarang kita dah 10 minit tau. On the run 10 minutes. Kita mengharapkan lagi naikkan viewers lagi. Bob, Ha. Hop. ada bunyi Bob. Kita naik sikit lah Bob. Atas tu je. Boleh. 800. Kiki. Rick. Siapa saya ada panggil? Oh, Rick. Alhamdulillah kau masih ada kat sini. Nyari the return guys. Nyari the return Okey. Saya belanja sampai sini je guys. Sampai sini je Okey, korang kalau share lagi maut. Dah ada suara guys. Dah ada bunyi-bunyi. Pergi mana Bob? Jangan jauh-jauh Bob. Dia ni hari form lah. Jadi hiru. Dia ni main-main lah dia ni. Cakap sini. Dia Bob. Lain macam mana dia. Okay Bob, macam Bob. Sekejap guys. Cik, mana lebih peranan ibu saya I ni. just call to say you all kentut rebus. Guys, come on guys. 700 lebih guys. 700 lebih je. Come on lah guys. Orang tak nak share lah. Kau tak nak share? Tak nak share. Ustaz, ada tak Asmida? Kasih satu dulu. Saya nak Ada. buang-buang bakar nyamuk kejap. Boleh, no problem. Okey guys, aku bakar nyamuk sekejap lah Yang lighter sekali Abang Zan. Action action. Okay, korang tapping-tapping lagi guys. Tapping-tapping. Guys, korang mesti boleh dengar suara aku tak? Kalau masih dengar, korang cakap suruh Brozan thumbs up kat aku. Kalau korang dengar suara aku, suruh Brozan thumbs up kat aku. Masih dengar suara aku ke Thumbs tak, up, guys? thumbs up. Masih Macam guys, nak masuk lagi tak? Nak masuk lagi, tengok Bob tak kat dalam. Saya bosan. Hah? Sah, Dengar suara. dengar saya suara orang saya kat dalam. Suara orang saya kat dalam. Guys, Meremang. meremang bulu geng. Okey Bob, kita angkat kerusi duduk situ Bob. Mana? Ni kerusi ni. Sini Satu, boleh. kita taruh kat Tak, nak tunjuk belakang dulu lampu. Oh, baju aku hitam ah. semangat saya diangkat guys. Cik, ni hari dia nak duduk sini guys. Macam guys, kamera suara okey tak guys? Kamera dengan suara okey tak? Kalau okey korang thumbs up lagi. Jadi dia tak bawa dia punya cangkul. Jadi dia tak bawa cangkul dia.
Apa dia? Belakang sebelah kiri. Biarkan dengan dia. Biarkan dengan dia. Hup! Berozan. Walkie-talkie berozan macam bau minyak atar tiba-tiba. Memang ada minyak atar ke apa kat walkie-talkie ni? Mana ada? Minyak wangi tak ada. Jangan main-main. Ada letak minyak atar ke apa? Walkie-talkie tak minyak atar buat apa sih? Berapa orang tengah tengok ni? 700 guys. Kalau kau nampak apa-apa, korang screenshot je guys. Aku tak boleh baca komen korang. Jadi aku nak kena banyak movement juga guys. Pasal apa aku takut? Pasal apa aku takut? Bob action baca komen aja. Nak mampus? Nak aku gila ke apa? Rip! Okay guys, sesungguhnya sibut. Bahu aku sebelah sini dah berat Bahu aku dah berat ni guys. Tak mengingat apa-apa, tak jadi apa-apa guys. Ingat tu je. Tak ingat apa-apa, tak jadi apa-apa. Bismikallahumma ya wa'mud, dengan nama Engkau ya Allah aku dah mati. Bismikallahumma ya wa'mud, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dah mati. Bismikallahumma ya wa'mud, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dah mati. Bismikallahumma ya wa'mud, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dah mati. Bismikallahumma ya wa'mud, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dah mati. Mais, jangan main-main, Mais. Weh, apa ni? Astaghfirullahalazim. Brozan, masih dengar suara saya ke tak, Brozan? Cakap yang main-main. Sialah ni walkie-talkie. Brozan, are you hearing me or not, Brozan? Ni tiba-tiba kruk. Brozan. Jangan main-main, Brozan. Saya campak walkie-talkie ni. Brozan main-main lah guys.
Siapa dengar ada suara? Suara nenek kau, suara nenek. Hop! Brozan, jangan main-main Brozan. Hello Brozan. Ni apa dah jadi sekarang walkie-talkie ni? Brozan, coming over Brozan. Jangan main-main Brozan. Tempat ni keras Brozan, ini Brozan, jangan main-main Brozan. Minyak dah makin bau makin kuat Bau macam satu macam bau makin kuat dah Brozan Okey. Tak dengar apa-apa pun Brozan. Nak saya tolong carikan nak? Saya betul carikan kat situ. Tak apa. Saya tahu. Tak apa. Astaghfirullahalazim. Macam mana boleh jatuh kat sini Okey, start balik. Start balik Bukan apa tu? Kita ni lah. Continue. Brozan yang main-main Brozan. Saya lari tau Brozan. Jangan main-main. Dekat depan tu tadi rabak saya buat tadi depan tu sana. Pasal ni sekarang kita tengah live balik ni. Kalau tertinggal kenapa tak bunyi tadi Tapi Check, tadi check. 1 2 1 2. Bom nak cabut. Testing. Dengar tak? Okey guys, apa kata Brozan yang diri sekejap setengah jam? Tak boleh lah. Okey, keyboard dah ready, Bok. Tapi siapa yang cakap tadi? Santosh. Meripik, Bok. Betul. Sumpah, Bok. Mana ada torchlight mana ada ni kat Ada yang berbisik dalam speaker ni, dengar kan? Serius lah. Bok dengar tadi. Dengar. Meripik, Bok. Betul, siapa Santosh? Dia Sumpah, ini dekat sana dari saya bawa tadi ni tu tadi. siapa yang jawab tak tahu. Saya panggil. Korang dengar kan daripada tadi kan? Santosh siapa? Ada ni kat sini tadi tertinggal. Jangan gagap. Jangan gagap Brozan. Sini tempat saya bilang Brozan. Gentleman cakap. KERAS. Keras. Okey? Dekat sana Brozan. Tapi lampu tak boleh. Ni shine kat sini nampak ada reflection. Okey, sana tu dia ada kat situ. Mana? Kat situ juga dia ada. Situ bukan nenek. Situ Acong. Serius lah. Okey? Kau tengok aku tunjuk korang kat mana Acong tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini guys. Sibat dia Brozan, dia tinggalkan aku siap. Korang yang ketawa guys. Brozan main-main aja.
Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Kau ya Allah aku hidup dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Kau ya Allah aku hidup dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wamut. Brozan. Ni tak kelakar, Brozan. Benda kalau kelakar, kita boleh kelakarkan dia, Brozan. Dekat tepi sini, Brozan. Brozan, tolong Brozan. Tak mau buka lagu hantu, Brozan. Saya sumpah saya lari tau, Abang Brozan pula aku nak panggil kau. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Istighfar, Bob. Istighfar. Sabar dulu. Bob, sabar dulu, Bob. Tenang dulu, Bob. Tak ada, Brozan. Kalau ada macam nasi goreng ke mi goreng ke keropok-keropok, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Okay guys, korang sendiri pergi tengok, korang sendiri pergi screen record lah guys. Macam mana aku nak kasih korang tengok Datang sini ya. Habis dah takut nak buat apa? Nak nangis? Kau cuba bilang aku lah guys. Kalau dah takut nak buat apa? Nak nangis ke apa? Subhanallah. Dah takut nak buat apa? Nak nangis? Nak nangis kat hutan ni ke tak? Oh, aku takut. Tolong. Tak ada orang pun boleh tolong bosku. Tengoklah pakai mata merah kau lebih-lebih. Tengok aku. Tengok aku, tak kisah. Wait! Brozan, diam-diam lagi baik, Brozan. Brozan nak cek. Bob, okey tak? Okey tak? Okey pun tak okey, nak kena okeykan diri apa, Brozan? Betul tak? Baru kita tahu apa kita punya kelakian macam mana. Ni tak betul-betul. Tak apalah. Tak ada nak berbual kat walkie-talkie ni pun takut saya pasal minyak atas ada bau kuat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku datang sini aku bukan nak mencuba ataupun nak menakut-nakutkan orang-orang kat sini sekeliling. Oi! Brozan. Yang mata merah tu Brozan buka torchlight lampu merah ke apa? Sumpah bukan. Mana ada torchlight lampu merah. Okey. Brozan kat area mana? Jauh daripada sini ke apa, Brozan? Jangan main-main, Brozan. Jangan main-main. Benda kalau... Saya dah nampak katak 2-3 ekor, Brozan. Tiba-tiba daripada mana datang katak ni semua, Brozan. Betul, tak apa. Sabar dulu. Cuma kalau ada benda besar jatuh, jangan lari. Nak mampus, jangan lari. Dengan... Tak, Brozan. Tak kisah. Lagi 10 minit, Bob. Lagi 10 minit. 10 minit Gila siap. Guys, blok ada ni. Nak sedap. Okey, topi sudah masuk. Tinggi bang, oi. Topi sudah masuk. Topi kakak yang dapat topi. Mata merah tu siakap, Bob. Oh, dalam hutan ada siakap Power aku orang ingat. Buka langkah 1000 jawapannya.
Bob, tadi depan ada orang tengah duduk. Ada kan nenek tua tengah duduk, geng. Berusaha, jangan main-main. Tu mata merah, berusaha. Jangan bawa main-main. Nak masuk hutan, nak beranikan diri, nak kena istighfar. Kelakar ke apa? Nanti dia serang daripada belakang Dia serang daripada belakang. Saya lari lah ke depan. Tak, Brozan. Saya ingat Brozan diam pun cantik lah, Brozan. Makin macam rasa macam makin merepek lah Brozan ni. Tolong lah Brozan, tolong. Kalau ingat nak takut-takutkan orang, kan, jangan bawa pergi hutan. Kalau nak takut-takutkan orang, bawa pergi zoo. Jalan keluar, Bob. Kita dah tak ada jalan keluar. Kelakar ke apa tak jalan keluar. Saya tahu jalan keluar dekat mana. Hey! Right! Saya dah cakap. Brozan, tak mau jauh-jauh sangat Brozan. Kalau boleh masuk dalam Brozan. Saya bawa ni kamera ke bawah. Saya rasa saya nampak nenek tu lah. Kejap-kejap. Sekejap guys. Sekejap. Bob, jangan Bob. Jangan Bob. Bob. Kat sini Brozan, kat sini. Saya nampak dia kat sini tadi. Nak saya masuk lagi dalam ke apa? Tak boleh lah Brozan macam ni. Saya bingit lah. Sekejap guys Sekejap. Korang fokus sebelah sana guys. Sekejap Stand ni pula kecoh. Sekejap. Kenapa pula stand ni? Okay guys, korang fokus kat situ je. Okay. Korang fokus. Sekejap Dia daripada tadi guys. Daripada tadi. Bismillah. Hai! Bismillahirrahmanirrahim. Jalan, tak mau main sini. Jalan, aku nak tunjuk kat sini. Kalau kau nak... jangan. Jangan Jangan paksa aku datang dekat depan kau tau. Jangan. Aku memang takut bosku. Istighfar, Bob. Istighfar. Sekejap guys. Sekejap, korang tengok kat sini guys Korang tengok sini aku tunjuk korang Korang fokus kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Korang fokus kat sini. Korang boleh nampak sesuatu guys. Korang fokus je. Tak, saya suruh viewer screenshot kalau nampak ada benda lari lah Brozan. Saya dah nampak 2-3 kali Brozan. Ada benda lari colour coklat. Tapi takkan hantu colour coklat Brozan? Mawas. Jangan main-main Brozan. Saya lari tau. Saya cakap kalau mawas. Nak masuk lagi dalam ke apa Brozan? Habis Bob.
Oh, kau dah sampai bawah sana Oh, jauh juga saya berusaha saya buat jalan. Tak, ternaik sini bosan. Hah? Mana? Boleh tak guys saya? Kita nak jalan Bob dah sama-sama buat Bob. channel dia sendiri. Rozan kena masuk. Penat saya turun naik Bob. Keluar masuk. Dia tak terdiam lah guys ni. Tak ada, habis tempat tu menarik guys. Betul tak? Benda tu pancing Bob. Betul tak? Macam benda kau tengok. Kalau sekarang korang ajak aku tengok Okey, sekarang kita sekarang kita is night walk. Betul tak? Kita night walk. Kalau kau terasa tercabar, kalau kau tak pergi, buat apa? Tapi tak safety. Nak kena 2 orang Bob. Jangan. Tak ada apa-apa lah bro. Ini kalau dia bawa masuk tempat dia, tak keluar Bob. Apa? Tak. Kalau dia tak keluar Bruzan, MH37 lah. Apa? MH370. Dia ni main-main ada ni. Bukan sih dia ni. Ini tempat sembarang cakap Bob. Takut belakang ada benda Bob. Belakang. Tengok putih tu belakang. Tak, biarkan ni Bruzan. Belakang Brozan dia. Tak apa, biarkan. Saya dah tengok macam-macam colour kat sini Bruzan. Serius ah. Sebab tu saya cakap bukan saya nak mengatakan saya terror ke, saya berani. Saya memang penakut. Tapi untuk beranikan diri saya nak kena berani apa? Betul tak? Ada lampu tu. Betul lah, macam itulah. Saya tak ada pelengkap di hidup saya tak ada. Saya tak ada pelengkap doa-doa macam nampak hantu baca doa, tak ada. Saya pandai doa makan, doa tidur. Habis kalau Bob nampak nak baca apa? Doa makan lah. Ataupun sumbum bukumum unyun faun layar jiun. Oh doa tu lah. Sumbum bukmum. Sumbung juga Bob. Sebelah situ apa tu? Lampu tadi ni Bob, lampu. Ni kat sini. Lampu sini. Bosan nak tengok sini. Mana nak Brozan pegang lah. Sini. Saya baca komen lah. Sekarang Brozan try macam panggil lah. Brozan panggil lah. Panggil. Panggil saya nak tengok. Bawa sana. Tak ada Brozan kat sana. Tak, Brozan panggil, Bob kat situ. Bob rasakan je. Dia kat situ. So, it's called dia bukan bunyi nyali. Dia pembuktian. Macam kalau Bob dengar suara apa-apa kat bisikan telinga, itulah dia. Okey. Bob dia di situ. Just kejam mata je tau. Okey, kat mana? Yang bawah tu tadi. Tak apa, sini je. Bawa yang tu tadi, yang tempat nenek tu. Brozan panggil. Kalau gitu nak kena pergi bawah sama-sama. Yelah, Brozan kat atas sini. Tak, jangan nak bawa kelakar. Nanti Brozan lari dengan tu handphone. Dengan handphone Brozan lari dah. Saya tak percaya. Saya tak percaya dah. Ni semua penipu punya benda. Nak step bisikan lah. Sini. Itulah cek. Kursi tu. Saya tutup mata, bangun gelap gelita. Tak payah, saya dah kena ni semua. Tak ada. Saya nak. Ni semua penipu. Guys, diorang tak percaya. Dia tak percaya saya. Tak, memang saya dah kena dengan members paling rapat. Okey, tanya viewers. Bob, mata merah Bob. Tu dah banyak sangat daripada tadi. Ini masih lagi Bob tak percaya. Dah dengar, dah nampak. Tak, saya percaya tapi Okey. Bob duduk situ je. Brozan tuduh sana, dia kat sana. Duduk kat sana. Okey. Reality dia kat sana. Korang tak percaya cakap akulah. Dia kat situ guys. Okey guys, demi Allah lillahi ta'ala, dekat rumah punya jangan roti prata aku. Tadi time dekat sana ada apa-apa yang korang nampak tak? Jangan goreng aku tau. Diorang nampak ke? Percaya Bob. Bob kena percaya Brozan Bob. Bob percaya saya. Bob duduk situ je Bob. Bob duduk situ je. Tak saya dah biasa kena Brozan. Dah cakap kau tutup mata. Bukan. 5 minit. Tak, Kau tutup mata kau. Legitnya. Kau hayati semua. Buka mata, satu lampu pun tak ada kan. Jangan main-main ni semua. Tak adalah. Kita keluar sama-sama. Kita masuk sama-sama, keluar sama-sama. Dah Brozan tak apa. Okey, Brozan nak tenangkan Bob. Tenangkan. Okey kena duduk Bob. Tak apa, saya lagi suka berdiri. Okey. Bismillah. Ni saya tak panggil lah guys. Saya tak panggil lah. Tapi ada yang dekat belakang ni akan sentuh Bob belakang sana. Kalau ada, dia akan terkejut. Okey, 1.
Belakang sikit. Dah mula dia dekat. Asal makin jauh pula tiba-tiba? Bukan. Bos jangan dekat sangat. Dia rasa energi kat sini. Ada lampu punya energi. Tak boleh. Okey, saya pergi jauh sini. Okey. Macam ni okey. Dah depan sikit. Jauh sangat. Allah, depan pula. Jalan lah. Bob, sabar Bob. Dia ni emosional lah. Tak boleh lah guys. Dia ni. Macam mana ni? Bapak kau lah. Jangan marah gitu Bob. Tak boleh marah gitu. Ada nenek dia Memang dia macam gitu. Gula-gula hack apa kau nak? Ungkap nak Okey. Tenang guys. Saya kasih dia tenang sikit lah dia ni. Ni tak boleh lah dia ni emosional. Bila kita nak ni, kita nak tenang. Lampu kena gelap sikit Bob. Okey neh. Itu rambut, saya mau tepi, tak mau tinggi sangat. Itu urut kepala lagi neh. Pelan-pelan bikin neh. Okey, kejam mata Bob. Kejam mata. Yang di belakang hampiri. Aku datang. Dia main-main. Bob kena Bob tak. Bob main-main lah Bob. Macam mana nak ni Bob buat? Bob nak kena relax. Bob nak cool. Bob kena cool Bob. Cool. Okey. Okey Tak ada pun saya nak panggil. Tahu tapi Saya Bob, datang lah. Bukan Bob datang. Bob relax je. Oh. Yang datang tu nanti benda lain. Oh, okey. Okey Bob tenang. Tenangkan dulu. Benda ni nak kena tenang Bob. Okey tenang Tutup mata lah Bob. Macam mana nak buat Bob kalau tak tutup mata? Jangan tengok Brozan, tutup mata. Tak ada, saya tak percaya. Brozan macam dah letak benda macam nak lari ni saya tengok. Tak ada. Tak ada lah guys. Betul lah. Dia nak lari guys. Saya tak percaya. Bob duduk gini je Bob, duduk gini. Dah. Duduk gini. Dah. Tangan gini Bob, tangan gini. Dah tak apa. Dah. Jangan nak buat cerita. Jangan nak buat cerita yang tak ada. Belakang. Pembohong satu badan ni. Dia nak lari guys. Saya tengok dia letak lampu kat situ semua kan. Bukan, kita kasih cahaya. Takkanlah Brozan nak tunjuk diorang nak lari-lari. Ini legit Bob. Bob pernah rasa orang sentuh belakang tak? Tapi tak ada orang. Hari-hari saya kena sentuh kat belakang. Dia ni tak boleh layan, nak susah sial. Okey guys. Okey. Ini satu sesi guys. Di mana nanti Bob akan duduk sini. Dan aku tak tahu macam mana. Bob kejam mata. Mak masuk sekarang mak. Mak nasi sambal goreng bawa masuk cepat masuk. Bob. Sini tempat ni belakang ni tempat bunian. Bau macam-macam masakan tadi kat sini. Okey Sekarang Bob kena tenang, relaxkan diri. Jangan kawal Jangan kawal. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Lepas mulut. Okey, lagi sekali. 6 saat. 1 main betul lah. Brozan. Okey Bob duduk. Duduk lagi Duduk lagi. Okey sekarang. Nak kena ambil nafas lagi ke apa? Bob tarik nafas 6 saat tarik. Lepas tu hold 3 saat. Lepas pelan-pelan. Tak boleh lepas gitu. Okey. Lepas pelan-pelan. Okey lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Lepas Lepas pelan-pelan. Guys, mana ada lepas pelan makin pelan. Nak pergi mana? Ni lama Patrick. Nak pergi mana? Dah tak apa Brozan. Bob, sabar Bob. Belum habis. Kita rancangan belum habis. Okey, buat kat sini lah. Jadi apa-apa lari ke belakang. Pasal benda tu buat situ. Tak ada lari. Yang benda tu buat sana. Dah ni lama punya game guys. Saya dah cakap saya dah biasa kena ni benda. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Cek. Tarik nafas. Dia tak percaya saya guys. Susah saya nak buat benda ni ya. Dah lah macam gini susah nak. Tapi tadi yang dekat sana tu guys, yang dekat sana tu memang betul. Saya nampak tadi kelibat kat belakang tu. So sekarang macam mana Bob? Kasih satu round dulu lah sini. Ya, kita jalan sama-sama. Sini. Okey, jom. Okey, jalan. Jom. Buat depan. Tak apa, sama-sama. Bukan habis macam nak baca nak tunjukkan macam mana. Takkan depan kosong. Viewers tak nak tengok Yes. Sambil-sambil tu Bob boleh ceritakan. Saya pegang lampu satu. Okeylah. Tapi jangan solo kat sini Okey. Okey guys. Kita nak bawa korang jalan. Bob, tadi tin tu apa? Mana kerusi dia? Nak alihkan balik tak payah? Tak payah, nanti besok budak basikal ni boleh alihkan. Okey. Senang je guys ni. Simple. Mesti kena sampuk guys.
Sini pun kasar juga sini. Jangan Bro Zan. Sabarlah, aku nak tunjuk diorang. Diorang tak nampak juga. Guys, korang share lagi lah guys. Takkan satu kit. Wak, relax. Apa tu? Sebelah Oh, mana? sini ada durian lah Bro Zan. Danger tau. Mana durian? Tak Nampak ada. ni? Ni? Okey, jangan masuk. Ni macam ada orang duduk sini je, Bob. Semalam ada naik walk ke sini? Tak adalah. Mana? Ada. Ada. Semalam ada. Okey. Bob tak berani, guys. Dia tak berani. Nak pergi mana ni, Bob? Jalan-jalan lah. Bukan sini. Sana. Apa tu? Macam ada cahaya, Oh, sini, Bob. Sini. Pokok ni. Pokok ni yang patut duduk nyali. Pokok ni. Pokok mana? Yang inilah ni. Tak ada. Ini nak kena pakai helmet kau nak bawa juniali kat sini. Tahu-tahu durian jatuh atas kepala. Mambang. Bocor Mambang. Kepala Mambang. Yang main-main Mambang. Bro Zan letak saya kat mana pun saya duduk lah Bro Zan. Jangan, Bob. Jangan. Sini masuk, sini. Mana? Sini masuk, sini. Sini. Masuk. Tak boleh. Sini dia tempat larangan. Ya ke? Ha. Mana dia tempat larangan? Ha. Asal boleh je. MP dah cakap. Ini boleh masuk lah, Bob ni. Mana? Sini dalam ni macam ada tempat, macam ada ruang lah masuk sini. Sini lah, Bob. Sini. Sini, Bob. Masuk sini. Oh, bawa ada lampu kan? Okey, jalan depan. Kat sini pun orang makan apa ni? Babi Orang pun lapar juga. Okey, Bob. Nampak depan ada apa tu? Mana? Depan sana. Ha, nampak? Oh, ni lagi seorang. Ui! Bukan ni. Depan tu sana tu. Cahaya Bro Zan. Kan? Ni pokok cik pun. Okey, Bob. Sini lah. Uji nyali sini lah. Tak ada uji nyali apa tadi? Tak ada. Kau biar tadi nak uji nyali tak bayar lah Bro Zan. Sini banyak tempat orang buang barang. Mengarut je nak berapa kali episod nak uji nyali. Oh, satu Tak Satu kali je lah. Tapi ni lagi power. Tak apa tu lain kali boleh lah. Okey guys, siapa nak buat uji nyali guys kat sini tekan 1 guys. Tak bayar lah korang pandai-pandai Bob. Bob jangan pekik Bob. Bob tu apa Bob depan tu? Mana? Ada rumah. Tengok. Pergi depan sana. Jalan. Itu dah nak keluar lah Bro Zan. Jalan tu nampak tak tu? Mambang apa kat depan tu? Jalan. Ikut lah. Bozan kat belakang je pergi. Sini kamera stand tak boleh masuk Bob. Kelakar ke apa? Ini tak boleh semak depan ni, tu depan tu. Bob nampak tak tu apa? Tu macam hijau-hijau lah. Pergi sana. Tak sama-sama dah, jangan nak buat kelakar. Alamak. Okey. Bob jalan. Saya punya yang saya belajar kumantong tu dia baru hantar setengah, belum full. Allah, dia ni macam-macam lah dia ni. Kuntong pula. Kita jalan depan. Ada kat sini. Ini stand berat saya ni. Tak apa. Saya boleh angkat Bro Zan, tak apa. Okey. Bob duduk situ kejap Sekejap je, dalam 10 minit je. Tak payah, tak nak. Apa pula tak Tak nak, saya punya keberanian dah tadi dah buang kat sana, saya punya energi. Sama-sama nak tengok apa tu? Nak tengok juga Dia nak tengok juga guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lain kali saya nak duduk sini. Confirm tak confirm? Confirm lah. Dalam ni. Apa ni telaga besar kat tengah-tengah hutan ni? Bob, Rozan rasa tak sedap Bob. Siapa cakap? Rozan rasa tak sedap lah. Kita keluar. Siapa cakap? Keluar. Tak boleh. Keluar. Guys, kena keluar dulu. Bawa cepat, Bob. Keluar balik. Tadi. Ada ikut. Astagfirullahaladzim. Jantung laju guys. Alamak Bro Zan, saya lupa jangan keluar. Jantung laju. Jangan main-main Bob. Ini ya. Jangan ini bab ni jangan main-main. Lain benda boleh. Jalan keluar tak boleh main-main. Sesat. Okay dah, sini. Masih. Okey, tempat yang aku dah nampak tadi tu tempat yang patutnya Bob duduk uji nyali. Kita dah salah letak dia. Tempat tadi tu adik-adik punya. Next episode dah. Tak ada apa-apa Bro Zan. Cik, guys, ni sombong. Bukan sombong Bro Nanti kita Zan. bawa tikar, kasih dia duduk baru dia tahu. Boleh
Boleh bawa tikar. Saya kalau boleh nak main congkak kat sini lah. Cih, main congkak. Betul. Congkak tu ada ritual dia, ada. Okey, cari. Saya baca ritual dia. Ada mantra dia semua. Boleh. Jangan bawa main. Okey, saya baca satu mantra Kalau apa-apa lari Cih, lari. Janganlah. Aku isi kandang Dah. besi-besi. Dah jalan. Jangan mari sikit. Ada ekor. Sini Suara saya tadi. Sini ke apa? Mana Bob? Kita jalan mana tadi? Tak tahu berusan saya. Yang main-main Bob. Sini, Tadi sini, mana? sini. Bukan lah. Sini. Confirm tak confirm? Confirm. Tadi tak ada pokok ni pun. Ada lah, berusan ikut je lah. Nampak? Oh, sini. Okey. Aku isi kandang besi-besi. Jangan cakap mantra kat sini. Keluarlah engkau, wahai. Ini dah mencabar Bob. Jangan Bob. Bukan. Nanti Wahai kita tak semut-semut boleh di keluar. hutan. Wahai semut-semut di hutan. Berusan. Licik kali ni. Orang nak jalan-jalan dia nak mantra bagai. Tak ada apa-apa lah berusan. InsyaAllah lah. Cih. Tak ada apa-apa. Selagi saya ada kat sini, berusan tak payah nak suruh ambil nafas, buang mulut tak payah. Cih. Sebab saya tahu tu trik. Apa trik? Itu untuk merasakan. Ya, berusan. Jalan yang lurus. Ruzan yang takut. Saya takut guys. Dia ni baca mantra-mantra. Saya tak biasa saya. Aku isi kandang besi-besi. Besi krusani. Dia lari kan? Dia ni main-main lah. Bob, jangan mantra-mantra lah. Kita jalan je. Ada suara-suara ke sana guys? Ada suara-suara di sini. Okey Bob, itu challenge yang tadi kat atas tu. Itu next challenge Yang kat bulat tadi tu. Yes. Okey, boleh. Tapi Bob tak nak masukkan sana kan? Tak pernah. Okey, ini lain kali kita pergi. Boleh lah, Kita pergi. berusan. Kita betapa macam satu perigi tu duduk. Kejam mata. Baring tadi kan senang. Tapi yang Bob cakap nak buat overnight tu kat mana? Kat situ lah pergi buta tu. Cik. Confident kuat hari ni. Kalau setakat pergi-pergi gitu, geng. Bukan kentut rebus lagi tau. Orang cakap tempat-tempat ini jangan cakap besar. Tak cakap besar, tapi kentang rebus lah. Kita ke depan lagi lah. Sini Bob. Tadi ke sana? Sini. Ha? Sini. Jalan keluar kan? Bukan, kita nak pergi tempat bawah tadi, base tu. Dia dah master guys. Tapi tadi betul dah berusan tempat yang saya duduk tadi tu kan. Heavy Sungguh heavy. Heavy macam mana? Ada nampak Sekejap peluru menaik lah. Habis macam zoop. Tapi nampak kelibat lah. Nampak? Tak tahu viewers nampak ke tak nampak? Tak, kalau tipu saya, tipu viewers lah mungkin. Guys, korang nampak apa tadi Bob cakap nampak? Dia nampak. Pasal benda ni kat belakang Bob. Jadi korang punya angle, korang tak tahu boleh capture ke tak boleh capture lah. Tapi untuk aku, memang actually boleh nampak lah kan. Kelibat-kelibat yang kat belakang tu. Tak ada berusan. Tak nak tukar next location ke apa besok? Location lain lah Besok saya free tau. Okay. Guys, aku fikir aku ada satu tempat bagus punya. Tapi itu kira tempat tu memang keras tau. Itu tempat memang keras serabak Keras Kira nombor 3 lah dalam Singapura. Nombor 3 Nombor 1 kat mana? Ada lah tempat lain. Tapi ni kira untuk Brozan ni nombor 5. Sini? Ni nombor 5. Selagi Bob belum duduk kat perigi tu, selagi tu kira Bob punya level belum pecah tau sini. Okey, sekarang kita kat sini Bob. Macam Bob duduk sini. Tak payahlah Brozan. Satu kali je. Situ je, kat situ je. Tak payah ada. Senang Situ. gini je. Viewers kalau nak tengok saya, tunggu next episode. Tunggu dia episode. Pasal apa dah? Sekarang dah pukul 2 lebih. Dah 2 lebih Pasal apa dah 2 lebih satu hal. Okey. Okey, Bob kat depan nak cakap. Saya dah kurang sihat guys. Okey, lampu. Kenapa saya kurang sihat guys? Saya lapar. Okey. Nombor 1 saya lapar. Nombor 2 saya haus. Okey.
Habis orang viewers tengok free ke? Ada yang baru masuk tak? Yang baru masuk, yang belum, saya pun tak nak cakap lah geng. Tak apalah, kalau korang ingat korang tak nak sumbangan tu yang ke atas semua penau, saya pun tak boleh paksa korang. Tak ada pasangan Tak ada paksaan. Ni masing-masing lah. Kalau ingat nak support. Betul. Kalau tiba-tiba Brozan mana Bob, tak tahu, call tak angkat. Dah leceh lah. Kira dah leceh lah. Dah problem lah. Tapi Bob nari steady lah Jadi followers tak akan serik. Alah Bob datang punya. Jadi siapa nak saya buat kat Perigi Buta tu? Siapa nak saya bikin kat Perigi Buta? Tekan satu guys. Tekan satu. Untuk kat YT ni macam mana? YT ni. YT ni ada yang tengah tengok ni. Bob kat YT. Okay guys, aku nak bilang dengan korang, sebelum aku bikin tu 7 jam dia tidur, aku akan bikin 2 jam edition duduk kat Perigi. 2 jam tau. Ramai lah cakap tekan satu. 2 jam saya akan duduk kat Perigi tu. 2 jam Kalau Perigi tu saya pass, next challenge. Tapi besok pay challenge. Besok punya challenge Saya nak jalan kubur pula. Oh besok kubur Tapi macam kampung lama yang ada kubur okey tak? Tempat kampung lama dia tapak ada kubur. Tak kisahlah. Janji dia kubur lah Janji dia kubur, tapi kalau lagi baik kubur tu macam tempat yang lagi angka-angka kan. Yang seram. Pasal besok saya nak bawa patung dengan jantung dengan macam darah-darah gitu. Bob, apa meripik ni Bob? Tak boleh lah Bob. Mana boleh Bob? Asal tak boleh? Nanti kena violation tak boleh. Oh kena, tak boleh. Baru saya cakap saya nak bikin, tapi tak boleh. Tak boleh pasal kat sini kita tak boleh bawa benda-benda macam gore gitu. Tak boleh. Okey, saya bawa pokok pisang lah. Pokok pisang. Pokok pisang kat dalam ada Tak, saya nak bawa saya punya pokok pisang siap dengan jantung pisang. Macam penanggal orang cakap. Lepas tu saya nak main apa tu nama dia? Letak benang, tidur. jahit baju. Ini memang Tak kan, apa yang saya berbual ni bukan riak. Saya gurau-gurau je. gurau-gurau lah Gurau-gurau. Tapi- Hiburkan masing-masing lah. Tapi guys, next year kan kita akan datang balik tempat sini, tempat untuk pergi tu. Pergi. Tapi sebelum tu kita kena pergi tempat lain dulu. Betul. Tempat lain kita pergi venture tu tempat dulu. So kalau korang nak tengok Bob punya next episode, korang jangan lupa kat sini ada nombor ada. Untuk YT korang boleh kasih super gift, Okey. super chat ke apa-apa korang Ni nak Saturday kan? kasih. Ni Saturday betul tak? Berapa ramai orang on Saturday night saya jalan satu kali. Ni Friday night tau. Tadi Saturday night. Macam kalau on, korang komen Saturday. Saturday ya guys. Saturday ya. Panjang Saturday. Macam kira ni Friday dah belanja tau. Belanja korang lagi Saturday punya. Saturday ramai ya Saturday. Confirm tak confirm ke Brozan nak sedap gaji saya? Confirm ramai on Saturday. Bob pergi sana je, Bob jangan tengok. Mesti saya nak tengok. Percaya Brozan je, percaya je. Macam mana saya nak percaya? Tutup mata. Gini. Macam mana guys? Macam mana? Dia ni kurang yakin lah dia. Okey, jadi dekat TikTok ataupun dekat YT besok ni malam. Ni malam Ni malam Pukul berapa? kita bikin pukul 10 lah. Pukul 10 malam. Pukul 10 malam jumpa Brozan dekat tepi masjid tempat orang baru meninggal tu. Pusaraman Pusaraman Jumpa kat Pusaraman. Pusaraman. Confirm tak confirm? Macam mana seram tau. Confirm Pusaraman lah. Yang baru orang yang seminggu baru habis ni. Tak, mana-mana pun boleh lah. Pusaraman, saya nak bawa kain pelikat satu. Bob. Okey Bob. Tutup. Okay. Tutup lah. Untuk malam ni tutup lah. Okay guys, ribuan terima kasih kepada semua yang kongsi rezeki ataupun tap-tap, share screen ke apa-apa tadi. Terima kasih. Kalau ada terkurang ke terlebih, kita betul-betul minta maaf. Kalau korang nampak apa yang korang nampak, tolong screenshot hantar dekat Brozan. Yes, betul. Ada yang screen record tau. So korang boleh screen record. Lepas tu korang taruh Brozan channel. Korang taruh kat situ Brozan channel atau Bob Sengit. Korang boleh taruh nama Bob Sengit. Tadi Saya memang penakut guys. Dia duduk je nyali aku seorang saya tadi kat luar sini. Macam-macam bunyi saya ada kat sini. Tapi guys, terima kasih banyak-banyak kerana korang punya support. Dan saya janji saya datang. Saya tak ada buih Brozan punya. Steady. Okay Bob. Kedai makan 24 hour je saya nak makan sekejap roti prata ke bihun ke apalah. Janji saya nak makan. Itu paling important. Okay? So selamat Selamat jumpa anda malam ni. Ciao.